Jadi memang sesuai lah dengan package premium yang KUGDT bawa, iaitu 25 packs per group. Hari ni saya nak tunjuk korang bas premium yang KUGDT guna untuk jemaah-jemaahnya sepanjang di Taif, Mekah dan Madinah. Seat dekat dalam dia memang sangat-sangat best. Jom saya tunjuk korang. Kita dah naik dah. Ini suasana dekat sebelah dalam bas memang sangat-sangat best. Seat dia 2 seater, 1 seater. Dia bukan 2-2 tapi 2-1. Dan dalam ni ada 27 tempat duduk sahaja. Memang tak sampai 40. Jadi memang sesuai lah dengan package premium yang KUGDT bawa, iaitu 25 packs per group. Bukan setakat selesa sahaja, tapi ruang bas ni sendiri luas. Bukan macam bas-bas sebelum ni, kalau macam jalan tu sempit kan. Macam ni kalau jalan tu tak ada pun terasa nak langgar belah kiri atau belah kanan. Dan yang bestnya pula, korang boleh sandar macam ni. Macam gitu. Ambil kau. Boleh sandar macam gitu. Lepas tu, korang boleh charge handphone kat sini. USB biasa ataupun USB-C ke C. Dan korang ada tempat untuk kaki. Macam gitu. Memang sangat-sangat selesa lah. Boleh baring macam gini. So, jom umrah bersama KUGDT. Setiap memori penuh erti.